Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemica. Okey, sekarang ni dah masuk tahun baru. Korang dah masuk sekolah balik setelah bercuti lama. So, untuk tahun baru ni, korang dah umur berapa? Sila komen. Untuk chat seram kali ni mengenai kisah lagu Encore, yang di mana lagu tu dah viral dekat TikTok. So, ada orang mengatakan lagu ni tak boleh guna. Jadi ada seorang budak bernama Nas, dia buat TikTok guna lagu ni sampai dia kena kacau. Sebelum kita start, aku nak tanya korang dulu. 500 darab 4 berapa? Kalau jawapan korang betul, aku nak bagi hadiah iPhone 17, skin ML, Robux dan semua hadiah budak-budak. Di video sebelum ni, aku dah jumpa 10 pemenang. So, korang kena jawab dengan betul. Jadi kan, tanpa membuang masa, mari kita mula. Let's go. Jadi kan, kita dah berada dekat dalam chat seram. Mari kita baca. Wani. Oh, Wani. Ada apa, Nas? Kenapa kau chat aku pukul 3 pagi? So, sekarang ni Nas chat Wani pada pukul 3 pagi. Kau tak tahu... kau tahu tak lagu ni? Lagu apa tu? Okey, si Nas ni ada hantar video. Hidupku marah-marah mulu, Lagu buang-buang waktu menyanyi Encore. Budak ni nyanyi lagu yang viral dekat TikTok tu. Jenggol, So, korang tengok cute betul budak tu. So, ada video yang kedua. Oh, lagu ni. Lagu ni memang viral dekat TikTok. Lagu ni macam menarik sebab tu viral. So, kenapa Nas tanya? Ya, aku tahu. Tu lagu yang viral dekat TikTok kan? Iya. Jom weh, kita buat TikTok guna lagu tu. Tak nak lah. So, Wani tolak. Nas ajak Wani tolak. Jomlah. Aku tak nak. Tak apalah. Aku dah buat sorang-sorang. Nas dah buat TikTok guna lagu tu. Aku nak post dekat TikTok. So, inilah Nas. Oh, menarik. Gemoy budaknya. Nas, kau tak boleh buat TikTok guna lagu tu. Hah? Kenapa? Kau tahu tak? Ada budak masuk hospital sebab buat TikTok guna lagu tu. Okey, so Wani ada hantar video. Oh, ni lah budaknya. Tengah baring dekat hospital pun masih buat TikTok guna lagu tu. Pelik. Mungkin dia dah tak suit sangat kot. Weh, betul ke? Betul, Nas. Orang kata dia selalu buat TikTok guna lagu tu sampai meninggal. Sampai meninggal? Just buat TikTok guna lagu tu sampai meninggal? Pelik. Jadi, dia dah mati? Iya. Orang-orang cakap sebelum dia meninggal, orang-orang cakap sebelum dia masuk hospital, dia pernah kena serang dengan iblis lagu tu. Dia sampai ketakutan dan masuk hospital. Bahayanya. Sebenarnya, aku dah ketagih dengan lagu tu. Kau berdoa je lah supaya kau tak meninggal. Uish. So, kan, ada kemungkinan guna lagu tu boleh mati. Wani, janganlah cakap macam tu. Tapi cerita tu aku tak tipu. Hati-hati, Nas. ada orang ketuk pintu.
Siapa? Ada orang ketuk pintu pukul 3 pagi? Wani, tolong! Ada pocong! Ya Allah, ada pocong. Dia tengah kentuk pintu rumah Nas. Oh my god. Dari CCTV ke? Ya, aku tengok dari CCTV. Kan aku dah cakap, jangan buat TikTok guna lagu tu. Pukul 3 pagi. Ya, aku dah tak buat. Ayah kau kat mana? Dalam bilik. Cepat pergi bagi tahu ayah kau. Kejap, aku naik tingkat atas. Okey, cepat. Weh, ayah aku tak ada. Macam mana boleh tak ada? Wani, tolong. Apa benda tu? Kau nampak tak atas tu? Macam ada benda. Ush. Apa benda tu weh? Terkejut aku. Nas, lari cepat. Aku nak minta tolong dengan kakak aku. Kat mana? Aku rasa dia ada dalam bilik. Okey, pergi cepat. Sekarang ni Nas nak minta tolong dengan kakak dia. Weh, Wani! Kakak aku! Kenapa? Kenapa dengan kakak Nas? Tolong! Weh, besarnya! Oh, kau tengok tu. Dia tengah buat apa tu? Dia sedut apa tu? Lari cepat, Nas. Kakak kau dah kena makan dengan iblis lagu tu. Kakak Nas dah kena sedup dengan iblis tu, Ya, aku dah tak nak buat. Sekarang ni aku nak kena buat apa? Kau kena keluar dari rumah tu. Ayah dan kakak aku macam mana? Biar je lah. Diorang dah kena makan dengan iblis tu. Tergamaknya nak kena tinggal. Aku nak cari mama aku dulu. Tak payah, Nas. Mama kau dah kena rasuk. Tak. Dia masih ada dekat tingkat atas. Tak payahlah, Nas. Kau keluar je lah dari rumah tu. Selamatkan diri kau. So, Wani sekarang ni dia suruh Nas keluar dari rumah tu. Wani, tolong. Sekarang ni ada apa? Apa benda tu? Buruk ni muka. Nas, lari cepat. Aku dah keluar dari rumah. Okey, bagus. Sekarang ni, lari sejauh yang mungkin dari rumah kau. Aku nak pergi mana? Kau pergi minta tolong dengan orang lain. Kat sini tak ada orang. Semua dah tidur. Kalau macam tu, kau jerit minta tolong. So guys, sekarang ni Nas dia dah keluar dari rumah tu tapi tak tahu nak pergi mana. Aku nampak ada orang. Okey, bagus. Pergi minta tolong dengan dia. Okey, Nas sekarang ni dia dah nampak orang. Tolong! Apa benda tu? Seram gila muka dia. Tu manusia ke apa? Apa benda tu? Aku tak tahu.
Dia kejar aku. Lari laju, Nas. Nak lari pergi mana? Kau lari je lah dekat kawasan yang terang, yang ada lampu. Jangan lari dekat tempat yang gelap. Nanti senang dia nak tangkap. Aku takut. Aku dah tak nak buat TikTok guna lagu tu. Ya, jangan buat. Lagu tu bahaya. Lagu tu sebenarnya dekat nak sama dengan lagu Upin dan Ipin. Oh, so inilah lagu dia? Lah weh, nak dekat sama tu. So maknanya weh, betul lah nak sama. Orang cakap lagu AI ni diambil dari lagu ni. Lagu Upin dan Ipin. Oh, patutlah nak dekat sama. Dan lagu tu dibuat setelah Upin dan Ipin meninggal. Hah? Upin dan Ipin dah meninggal? Ya. Pernah viral ada kubur diorang. Sebab tu lagu AI ni jadi lagu misteri dan berhantu. Patutlah nak dekat sama. Rupanya diambil dari lagu Upin dan Ipin. Aku baru tahu semua ni. Aku dah tak nak nyanyi lagu tu. Aku takut. Wani, tolong aku. Siapa pula ni? Seram ni muka dia. Nas, lari dari situ. Nas tak balas chat dari Wani dan beberapa jam kemudian ada satu video yang dihantar. Rupa-rupanya Nas ditangkap oleh pocong. So guys, inilah dia. Nas kena tangkap dengan pocong. Dekat kawasan kelapa sawit. Kau tengok muka Nas tu. Menangis. Wih, seramnya. So gang, aku nak pesan dekat korang, jangan sesekali guna lagu ni. Bahaya.